Assalamualaikum guys, bertemu kembali kita dalam channel Adi Motorano Vlog. Okey guys, apa aku nak kongsi dengan korang hari ni adalah 5 motosikal baru yang telah masuk pasaran Malaysia pada awal tahun 2025 ni. Sebab apa, bulan 5 ni pun dah nak sampai penghujung dah guys. Jadi bolehlah kita tengok beberapa model yang dah masuk pada awal tahun 2025 ni. Jadi kalau kata korang nak tahu apakah 5 model yang aku akan kongsikan hari ni, korang kena tonton video ni sampai habis. Sebelum tengok video ni, korang kena solat dulu guys. Pada siapa yang belum solat tu, sebelum apa-apa kita tengok intro ni dulu guys. Number 5. Okey guys, motosikal di tempat kelima iaitu CF Moto 800 MTX. Pada 22 Mei yang lalu, CF Moto 800 MTX rasmi dilancarkan di dalam pasaran Malaysia dengan tanda harga permulaan RM48,888, dilengkapi ciri-ciri khas seperti ABS, cornering ABS, TPMS, traction control, slipper clutch, 3 riding mode, cruise control dan juga quick shifter. CF Moto 800 MTX dikuasakan dengan enjin 799cc double overhead cam parallel twin yang dapat menghamburkan kuasa sebanyak 90 HP dan 75 Nm of torque. Untuk fork hadapan adalah jenis USD fork 48mm boleh laras dan juga dilengkapi TFT meter 7 inci. Number 4. Okey guys, untuk motosikal di tempat keempat iaitu Aveta Nova 160. Pada 18 Februari yang lalu, pihak Aveta Global Marketing telah melancarkan model Nova 160 ke pasaran Malaysia. Model Aveta Nova 160 ini menjadi kontroversi kerana mirip dengan model motosikal satu jenama daripada Jepun yang berada di Malaysia juga. Harga permulaan Aveta Nova 160 bermula daripada RM7,988. Aveta Nova 160 dikuasakan dengan enjin single cylinder 4-stroke single overhead cam 154cc penyejukan udara yang dapat memburkan kuasa sebanyak 16 HP dan 14.7 Nm of torque. Aveta Nova 160 dilengkapi ciri special iaitu USB charging port, keyless dan full LED light bersama tangki 10 liter guys. Number 3. Okey guys, untuk motosikal di tempat ketiga iaitu Kawasaki Ninja H2 SX SE. Pada 8 Mei yang lalu, Modernas telah melancarkan Kawasaki Ninja H2 SX SE ke pasaran Malaysia. Untuk harga permulaan kepada Ninja H2 SX SE adalah RM129,400. Ninja H2 SX SE dikuasakan dengan enjin 998cc 4 silinder dengan supercharger, penyejukan cecair yang dapat menghamburkan kuasa sebanyak 152 HP dan 137 Nm of torque. Untuk ciri-ciri menarik seperti Kawasaki supercharger, sistem elektronik canggih seperti KECS, KIBS, KCMF dan KIPASS dan juga brake Brembo. Number 2. Okey guys, untuk motosikal di tempat kedua iaitu Yamaha T-Max Tex Max rasmi dilancarkan dalam pasaran Malaysia pada 8 Mei yang lalu dengan permulaan harga RM75,888. T-Max Tex Max dikuasakan dengan enjin 562cc double overhead cam inline twin yang menghamburkan kuasa sebanyak 34 HP dan 55 Nm of torque. Yamaha T-Max Tex Max dilengkapi dengan cornering ABS, TPMS dan juga CCU. Number 1. Okey guys, untuk motosikal di tempat pertama iaitu QJ Moto AX200S. Pada 17 Mei yang lalu, M-Force telah melancarkan QJ Moto AX200S dalam pasaran Malaysia. AX200S dijual dengan harga permulaan sebanyak RM7,900. AX200S dikuasakan dengan enjin 175cc single overhead cam
single silinder penyejukan cecair yang dapat memburukkan kuasa sebanyak 17.4 HP dan 15.2 Nm of torque. Untuk ciri-ciri menarik seperti ABS depan belakang, 10 liter tangki petrol, sistem keyless, full LED light dan digital meter berwarna. Okey guys, jadi itulah dia tadi 5 model motosikal baru yang telah masuk pasaran Malaysia untuk tahun 2025. Jadi kalau kata kau nak tengok model-model lain yang telah masuk pasaran Malaysia pada tahun 2025 ni, kau boleh komen dekat ruangan komen di bawah. Mungkin kita akan buat dalam video yang akan datang. Jadi terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe dan nyalakan lonceng untuk notification video yang akan datang. Jadi kalau kata kau nak belanja minum kopi, boleh tekan butang super thanks ataupun butang terima kasih dekat bawah tu. Jadi itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum. Bye bye. Sekali lagi dulu mana guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tak pernah ucap hello ketika kau lambai. Rimau Maya. Tak pernah hancur hati, otaknya bersemai.